Banyak mangsa alung yang datang pada saya bertanyakan banyak hal lah. Depa rasa macam depa pergi pasar market nak beli ikan. Tanya itu, tanya ini, tanya macam-macam. Tapi depa tak tengok video-video saya lah. Saya dah cakap dah banyak kali, saya tidak akan berunding dengan mana-mana alung untuk buat bayaran balik. Saya dah cakap awal lagi, saya akan bantu buat draft report polis. Kita akan gunakan undang-undang yang sedia ada, iaitu di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dan juga Seksyen 506 Kanun Kesiasaan sekiranya ada berlaku ugutan oleh pihak alung. So saya rasa tak perlulah nak bertanya banyak-banyak. Saya dah cakap awal-awal, saya tidak akan benarkan mana-mana mangsa alung yang saya pegang kes dia, saya tidak akan benarkan mereka bayar sesen pun kepada alung. So saya rasa jelas apa yang cuba saya nak sampaikan. So kalau nak betul-betul serius, nak minta saya bantu, tak usah cerita banyak. Tak usah cerita banyak, tak usah tanya banyak. Ikut je arahan saya, ikut cara saya. Kalau rasa hal itu untuk diselesaikan, untuk keselamatan hampa sebagai bangsa alung. Apabila hampa buat report polis, ada 3 kes yang saya dapati pegawai penyiasat ataupun penolong pegawai penyiasat tak mau jumpa pengadu, saya akan hubungi pegawai penyiasat tu untuk berjumpa dengan pengadu untuk ambil kenyataan ataupun rakam percakapan. Itu cara saya menggunakan undang-undang. Saya tidak akan berurusan dengan mana-mana alung dan tak payahlah duk tanya banyak-banyak. Saya bukan jual ikan di pasar.